Sekarang ni aku rasa aku nak try review balik LC VC. Okay, sebab apa nak review, aku dah tukar spek. Tapi aku tak nak review spek tu sangat. Aku just nak tunjuk, tunjuk daripada luaran je macam mana condition dia sekarang. So dia punya bunyi dia macam mana sekarang. So aku just nak tunjuk macam tu je. Okay, so tunggu jap. Okay, jom kita move dekat apa yang kita nak review. Okay, slipper pun kelakar. Okay, so sekejap bunyi bising dia, bunyi kompresor. Okay, ni motor dia VC yang hari tu. Okay, so nak review apa pun aku tak pasti. Tapi kalau korang tengok, ni luaran dia sekarang. Exhaust, aku ambil exhaust daripada V1 aku, kan. Exhaust daripada V1. Yang GL tu letak kat sini. Sebabnya di V1 tu aku tukar, aku pakai Red Leo. So sebabnya motor tu daily juga. Ingatkan motor ni tak nak buat daily. Macam tu. Okay, so motor tu spek daily juga. Daily lah juga. Okay, so aku nak exhaust yang senyap sikit lah. Yang ni kuat sangat kan. Tapi performance tu kurang lah sikit. Kurang lah. Exhaust ni best, jujur pendapat aku. Pulas bagi terus. Yang tu pulas dia macam termenung jap. Dia macam brake pressure. Sampai satu tahap, certain RPM, barulah keluar power. Tapi bagi aku okey je lah. Okay, so ni motor tu sekarang. Okay, tengok sikit. Ni macam tu. Okay, macam tu. So yang bezanya dulu, spek yang aku buat tu, dia sebenarnya ni spek yang kali ketiga. Yang first tu kan, masa tu awal-awal tu 57. Lepas tu, lepas 57 tu spek spek tak nak bagi tahu juga. Tapi memang ada spek masa tu. Yang aku video sebenarnya ada, tapi terdelete. Ada satu tempat terdelete. Lepas tu aku lalat, aku tak upload. Dan ni spek ketiga. Spacer sekarang, tak tahu nampak ke tak. Tu spacer dia. Okay, tu spacer dia. Okay. Tapi kelakarnya radiator standard sahaja. Okay. So radiator dia sama 3 part, sama dengan V1. Pakai 3 part je. Tak nak pakai besar-besar sebab adalah tu. So satu orang cakap motor ni, setup motor ni agak kelakar sebabnya kan, seat dia tinggi. Jujur aku cakap, aku setup seat dia tinggi gila-gila. Lepas tu kalau nak tahu, motor ni pakai decom pin pakai. Biasanya kalau motor pakai decom pin, dia punya start, bila nak start tu kan, cakap lembut je kan. Tapi motor ni, yang rare-nya kan, korang tengok stres aku. So kita start dulu, buka. Starter aku tak buat. Okay, tengok keren. Serius, keren. Okay, rem sikit. Bunyi berenjin, tengok sikit. Alright. Dengar. Tak bising pun. Jujur memang best lah. Sebabnya dapat motor yang senyap kan. Jadi rasa macam seronok bila motor ni senyap. Respon sebabnya V1 aku kalah. V1 aku kalah. Okay, motor ni best lah. Okay, so aku tak tahu nak mengarut apa lagi. So mungkin aku akan cukupkan 4 minit video. Aku tak tahu aku nak cakap pasal apa lagi. Apa lagi aku nak cakap. Sistem brake depan standard, disc je tukar. Batang 6 original 125Z. Okay, so sekarang ni nak buat kat motor ni apa je, tinggal ingat nak potong dia punya mudguard. Lepas tu ingat nak rendahkan sikit, tukar mono lain. So je lah kot. Sebab motor ni bukan motor lagi. Macam tu kot. Okay, so aku tak tahu nak mengarut apa lagi. Video dah cukup 4. Okay, 10 minit lagi. Hold je, apa benda yang aku nak tunjuk, aku tunjuk lah. Okay, jap. Apa je.
Tak ada apa dah aku. Okay, sprocket pakai sekarang ni 1529 je. Okay, 1529. Motor memang cakap dering gila-gila lah. Kena kecil sprocket tapi tak tukar-tukar lagi sampai hari ni. Sebab motor ni baru siap 2 hari sebenarnya. 3 siap sehari, lepas tu terus try. Tapi tak tukar-tukar lagi sprocket. Tapi B1 aku memang kalah. Siup tu. Okay, so aku rasa video sampai sini dululah. Dah cukup 5 minit kan. Jadi cukup lah tu. Sebab nak cukupkan video 8 minit sebenarnya. So jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih dan Assalamualaikum. Thank you for watching dan okay, bye.